الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب itu asih kepada amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung ya, iaitu pelajaran makhraj huruf, iaitu huruf dhad. Okey, macam mana nak eja huruf dhad ini? Bukan huruf dhad. Bukan huruf dhad. Bunyi dia adalah ada dal kat sini. Ya. Ada qalqalah kat sini. Dhad. Ada apa? Qalqalah kat sini. Jadi dhad. Macam tu. Okey, macam mana keluarnya huruf dhad ni? Apakah makhraj dhad? Macam mana nak baca huruf dhad ni? Apakah mula-mula kita tahu apa yang kita penting, apa yang nak disentuh, guna apa? Tengok makhraj dhad adalah huruf di mana menggunakan sepanjang tepi lidah. Okey, kat mana sepanjang tepi lidah? Okey, saya sorry tak bawa ini model tertinggal kat kelas. Jadi saya lagi memang berkejaran kan nak pergi kelas ya. Okey, ni sekarang ni tepi lidah sini. Okey, ni pun tepi lidah ni. Sepanjang tepi lidah kita ni, panjang tak ni? Tu sebab dia kata sepanjang. Sebab apa dia panjang? Sampai sini. Okey, adalah sepanjang tepi lidah kita. Okey. Lepas tepi lidah tu, cuba tengok. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan? Kiri ataukah kanan? Sini kiri, sini kanan. Okey. Sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, menghimpit. Okey, menghimpit. Tetapi dekat buku pink tu, dia kata menghimpit ke menyentuh? Okey, bertemu boleh ataupun menghimpit. Menghimpit ni lagi bagus dia punya perkataan kita guna sebab dia kena himpit. Ya, menghimpit geraham kiri atau kanan. Okey. Kita boleh pilih kiri ke boleh, kanan pun boleh. Okey, kita boleh pilih mana yang kita senang untuk menghimpit geraham tu. Jadi kalau saya belah kiri. Kalau saya belah kiri. Kiri adalah dalam jumhur ulama mengatakan kiri adalah bacaan yang paling hampir dengan Rasulullah. Kiri. Ini apa? Cik? Tak, maksudnya boleh pilih. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Tapi kalau kanan pun okey, tak masalah. Tapi kalau boleh dua-dua boleh buat. Kiri atau kanan dua-dua boleh buat. Okey, tak ada masalah. Kiri kanan acik impit. Tak ada masalah. Tetapi ingat, dia bukan depan. Dia adalah kiri ke kanan. Maksud dia kiri kanan ni bergerak ni cik. Bergerak. Sini pun bergerak. Okey, dia akan menghimpit. Dia akan menghimpit. Mana apa tu? Tadi warna merah punya tu. Tak ada Boleh? Boleh. Nak pergi dia berbeza sikit kan? Alright. Okey, sini ada geraham kita ni cik. Geraham. Geraham gigi kita. Okey. Kat sini kita kena himpit ni. Tarik kat sini Tarik dan kita tu himpit saja. Tidak perlu kita sengatkan bibir. Au. Tak perlu. Au. Tak payah dah. Sebab kita menggunakan bahagian sini saja. Okey, bahagian sini. Okey. Acik impit je. Kakak semua, macam-macam semua, ibu-ibu semua impit je. Sebut. Au. Macam tu. Au. Nampak tak? Lepas itu, huruf dhad ni bersifat dia adalah isti'la. Sifatnya adalah itbaq. Bermaksud dua-dua sifat ni guna untuk menebalkan bunyi huruf itu. Dengan cara apa? Isti'la ni bermaksud pangkal lidah kita kena naik. Maksudnya pangkal lidah kita naik. Wow.
Wo. Wo. Au. Ni kita bak bermaksud tengah lidah naik. Au. Au. Jadi bunyi ni kita nak menebalkan. Apa tujuannya? Untuk menebalkan huruf tu tak boleh jangan ya. Kalau kita tak himpit ataupun kita tak buat ni isti'la ni tak buat, akan acik baca wadduha. Dia kata tu wadduha, sebenarnya perkataannya adalah bunyi wadduha. Kita sebut sambil-sambil baca tu kita himpit ni. Okey, lidah kita pastikan himpit kiri kanan. Lepas tu lidah kita naik sampai dalam tu dah naik dah. Wadduha. Wadduha. Okey, sekarang cuba kita matikan. Kita matikan je. Kita nak tahu sifat huruf tu macam mana, kita matikan. Macam mana nak sebut? Kita matikan huruf-huruf ini. Au. Okey. Balik bawah. Iu. Bagi depan. Okey, sekarang ni bila sebut huruf dot je, kita kena ingat sifatnya adalah yang paling dominan yang kita kena tahu, tebal. So macam mana nak tebalkan cik? Dengan cara menggunakan isti'la dan itbaq. Sifat dia ni. Ni isti'la, itbaq adalah sifat dia. Sebenarnya banyak lagi sifat dia. Rokhawah pun ada. Ada rokhawah semua. Istitolah pun ada. Tetapi untuk takat hari ini saya nak ajar secara umum. Kita kena tebalkan huruf melalui sifat isti'la, itbaq. Okey. Jadi sebut buat kan. Perhatikan. Kiri atau kanan kita naik lidah kita ni. Tepi kiri atau kanan naik dan himpit geraham. Geraham gigi kita tu. Ya, sebut. Au. Jangan keluar angin. Au. Au. Iu. Iu. Dengar tak tebal? Sekali lagi ya. Au. Iu. Itulah huruf bod. Okay. Kalau kita sebut bod tanpa mati. Wow. Impit dulu. Wu. Sebut. Jadi perhatikan bila nak sebut bod tu, perhatikan ni. Apa yang diperhatikan? Lidah kita kiri kanan menghimpit geraham kiri atau kanan dengan menebalkan huruf dengan cara apa tadi? Isti'la dengan itu pangkal lidah dan tengah lidah kena naik. Kalau kita tak naikkan dia bunyi macam ni. Do. Di. Du. Odd. Eat. Food. Salah ke betul tu? Maksud dia itu baca dengan cara tidak tahu, tidak mengamalkan makhraj huruf dengan sifat huruf bod. Okey, lagi sekali ya. Wu. Sekali lagi. Wu. Au. Iu. Okey, apa yang kena muncul? Hamzah ni kena huruf yang berada depan ni kena muncul. Tapi yang ni tak perlu. Au. Jangan au. Jangan. Bibir kita jangan muncul. Au. Wow. Jangan. Au. Jangan ya. Sebab kita memerlukan lidah sahaja, tak perlu bibir. Sebab tu kalau dot tak payah macam ni au. Nampak tak? Ada tak orang buat macam tu? Ada, sebab dia ingat kita punya lidah tu nak disengit-sengitkan, bibir nak sengit, tak perlu sengit-sengit pun. Sebab kita menggunakan sepanjang tepi lidah kiri atau kanan. Ingat jangan sengit-sengit. Kalau sengit dia bunyi lain, au. Jadi bunyi dia out, keluar terus. Nampak tak? Au, tak mau. Au. Iu. Okey, macam tu huruf word. Okey, setakat ni ada tak tanya? Kita baca dot ni adalah huruf yang paling susah sekali nak menyebutnya. Ada hadis ya, memang paling susah sekali nak menyebutnya secara tepat. Okey, ada macam-macam ibu-ibu, kakak-kakak nak tanya, boleh tanya sekarang pasal huruf word.
Boleh? Apa cik? Macam dah kan. Kalau kita tak betul-betul menebalkan huruf dia akan jadi da, di, de. Kalau dal, sebab dia hampir-hampir je tu. Sebab bila dal, dia hujung lidah. Tapi ini tepi. Kalau dal kat sini cik. Sini dal. Ni sini. Dal ni hujung lidah sentuh belakang tu. Belakang ni langit depan. Da, di, du. Tu. Itu dal. Sebut da, di, du. Macam mana ngada kan? Da, di. Itu macam sangkut sikit. Da, di, du. Bila matikan ada. Berbeza dengan bod. Ya. Bod adalah, nampak tak? Banyak bezaan tu. Ni adalah sepanjang. Sepanjang, nampak tak ni? Sebab tu sepanjang ada istilah dalam sifat huruf kita panggil istitalah. Istitalah bermaksud memanjang. Apa yang panjang? Yang panjang adalah bunyi dia tu jadi au. Ataupun rakhawah. Ada dia punya sifat huruf tu kata rakhawah. Mengalirnya suara. Okey, au. Contoh kita mati dekat. Fil au. Fil au. Kat hujung tu ada dot kan? Jangan tinggalkan dot tu. Jadi kita kena mahir semana sebut dot. Kalau kita tak mahir, kita baca fil au. Fil au. Dot tu kita tinggal. Pasal tak? Jadi pentingnya sifat huruf dan makhraj huruf yang kita kena pelajari. Okey. Sekarang saya nak tengok praktikalkan robot ya. Cuba tengok surah Al-Insyirah. Buku surat 596. Saya nak belajar, nak mengajar macam mana praktikalnya nak membaca robot ni. Lepas tu kita masuk surah Al-Duha. Tak apa, tengok kat telefon tak buat Quran. Tengok ke telefon. Telefon ada kan? Kita nak tengok je macam mana nak baca robot tu. Insyirah. Banyak robot kita guna tu kan? Okey. Boleh semua? Dah buka dah surah Al-Insyirah, muka surat 596. Bawah surah Al-Duha. Bawah surah Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua ikut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Perhatikan robot itu. Ada tak robot dah? Ada kan? Wa wada'na 'anka wizrak. Lagi sekali lagi, sambung, ulang. Wa wada'na. Wad tebal. Kalau tak tebal macam mana bunyi dia? Yang salah, wa wada'na. Jangan baca macam tu. Wa wada', itu jadi dal. Jadi apa tadi? Dal. Sebut wa. Masukkan kita punya tu. Kita himpit dulu sebut wa. Himpit dulu. Wa. Pastikan lidah kita kiri kanan himpit. Ya, geraham tu baru sebut sebutan itu. Wa. Okey, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Lagi sekali lagi. Alladhi anqadha dhahrak. Anqadha. Lagi sekali lagi. Anqadha. Berbeza dengan anqadha.
Nampak tak? Bila tidak buat, makhraj tu elok dengan isti'la dari tebak tak buat, jadi anqada lah jadinya. Patutnya anqada. Buat. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okay. Perhatikan surah Al-Duha pula. Ada dot kan? Banyak kan situ? Dot tu banyak kat situ. Okay, cuba kita praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sekali lagi. Wadduha. Wallaili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Okey, perhatikan situ. Fatarḍa. Okey, fatarḍa. Kita elakkan bunyi fatarḍa. Tak nak bunyi da. Bunyi apa? Ingat macam mana nak buat tadi? Fatarḍa. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى. Okay, perhatikan kat situ huruf dot kan? Kena panjang baca. Kenapa panjang baca kat situ? Mat lazim kalimi musaqqal. Memang wajiblah 6. Tiada pilihan kakak semua. Tak boleh baca 4 ke? Tak boleh. 5 tak boleh. 2 tak boleh. Sebab semua para jumhur ulama bersepakat 6 sahaja. Itu asal usul dia. Asal usul harakat tu kenapa boleh panjang? 6 harakat. Kerana jumhur ulama berpakat untuk 6 saja. Tetapi kenapa wajib Mak Jais boleh baca 4 atau 5? Sebab jumhur ulama bersetuju 4 boleh dia kata. 5 pun boleh. Sebab itulah jadi macam tu. Ada harakat itu. Beza. Ya, asal usul dia itulah. Yes. Ya. Jadi baca 6. Jangan sekali sebut Allah. Jangan sebut da. Di HO tak nak dia Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa'aghna. Okey, mari kita ulang kaji sedikit. Walaupun kita dah baca huruf dhad hari ni, cuba tengok ain. Ain kat mana? Nak keluarnya kita dah baca belum? Dah, ain kat mana? Huruf dia di mana letaknya? Nak keluar kat mana?
halkum. Di mana? Tengah ke, hujung ke, pangkal? Pangkal? Siapa kata tengah? Angkat tangan. Ain kat mana? Tengah. Halkum. So masa huruf ain tu kita jangan diri kena bukannya wa wajadaka wa wajadaka ila fa'awna. Cuba. Huruf ghain. Macam mana pula ghain tu? Fa'awna. Bukannya tak nak. Sebab ghain tu sifat dia pun isti'ala. Fa'awna. Dia ada rakhawah. Fa'awna. Jangan fa'afna. Salah. Cara baca tu tak tepat. Fa'awna. Jangan melantun ya. Fa'awna. Lagi salah cik. Fa'awna pun salah. Fa'awna. Dengar tak saya buat macam ada satu rakhawah yang dalam tu. Suara berjalan, kita panggil suara berjalan di dalam tengah halkum. Itu kita panggil rakhawah. Suara berlebihan. Okey? Lagi sekali boleh? Sebab ghain tu tadi macam ada salah baca. Wa wajadaka ila fa'awna. Ulang. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Okey, itu selesailah kita praktikalkan untuk huruf mod. Okey, tetapi nak ke seorang-seorang ni agak-agaknya tak ada perasaan. Siapa yang redha untuk membaca, tak ada masalah. Tak ada perasaan. Dah pandai bahasa bola, kita mencuba kan. Ada kan nak membaca sedikit, satu atau dua orang? Ada? Boleh? Cuba hari ni. Lagi sekali. Wadduha. Boleh. Jangan lama sangat qala tu. Qala tu semua kat situ dua harakat aje. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Boleh. Wala sawfa yu'tika. Tambah sikit. Wala sawfa yu'tika. Wala sawfa yu'tika rabbuka wa rabbuka fatah. Cuba ini ulang sekali lagi. Wala saw. Ulang lagi sekali lagi. Wala sawfa yu'tika. Pi. Apa tu balik? Pi. Tak apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatah. Okey, cukup. Lagi sekali, ada lagi tak yang nak sambung ni punya bacaan? Acik nak baca? Sila Cik. Alam. Alam yajidka yatimam fa'awa. Boleh? Wa wajadaka dhallam fahada.
Okey, sekarang ni kat mana salah tadi tu? Wa wajadaka dhallan fahada. Bila mat lazim kalami musaqqal ni, masukkan lam tu, jelaskan. Jangan cepat sangat. Wa wajadaka dhallan fahada. Lam dua harakat. Wa wajadaka dhallan fahada. Habiskan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah. Okey. Kita pergilah bergerak kepada buku Iqra pula. Untuk buku Iqra ni kita usik buku Iqra sikit. Kita akan baca sampai huruf yang kita dah belajar. Huruf apa? Sod. Sampai sod. Kita ulang kaji. Macam mana nak sebut huruf-huruf yang ni. Okey, surat satu Iqra ni, cuba tengok. Apa yang ada kat situ? Baca terus. Okey, hamzah, ba dan seterusnya tidak perlu dieja. Baca dengan pendek-pendek. Dia tak ada baca ba. Maksud dia tu. Dia kata jangan baca panjang-panjang kan. Baca pendek-pendek bermaksud dia tak ada mat. Dia tak ada mat. Tak ada panjang-panjang. Ba. Jangan. Ba. Macam tu. Okey, ikut saya boleh? Page satu. Bawa tak semua ni? Okey. Ba. Ba. Huruf ba tu bibir kita sentuh je. Bibir atas, bibir bawah sentuh. Ba. Jangan tekan-tekan banyak sangat. Ba jangan. Ba. 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 Kat sini saya nak tengokkan ya. Bunyi tu untuk hamzah tu jangan buka mulut besar sangat. Jangan macam ni. Ba. Bukaan bibir kita jangan besar sangat ya bila baca Al-Quran. Okey. Sebab kita ikut makhraj. Yes. Okey. Sebelahnya muka surat 2. Bata. Ataba. Taba'a. Ta'ata. Abata. Bata'a. Ataba. Ta'ata. Ba'ata. Ataba. Tata'a. Abata. Abata. Perhatikan huruf ta. Macam mana sebut? Makhraj ta. Hujung lidah sentuh belakang gigi kapak sikit. So gigi kapak ni, gigi ni
belakang dia tu sentuh. Ta. Pergi ujung lidah itu. Ujung lidah pergi touch ataupun sentuh belakang gigi kapak sebut. Ta. Dia bukan ta apa, bukan. Dia bukan ta, dia adalah ta. Ujung lidah sentuh belakang gigi kapak. Jadi bunyi dia bata. Ingat, bukan bata. Bukan. Bukan bunyi itu, Sebelah tu huruf apa tu yang tambah tu? Lepas ta huruf sa kan. Okey, sa macam mana nak baca? Makhraj dia macam mana? Sa. Ujung lidah sedikit keluarkan sedikit. Sa. Sebut semua orang? Sa. Bata sa. Lagi sekali lagi. Bata sa. Sa a ba. Sa ba ta. Ba ta ta. Ba a sa. A ta ba. Sa ba ta. Sa ba sa. Ta ba ta. Sa sa. Sekali lagi. Sa sa. Ta ta a. Ba sa sa. Sa ba ta. Ba ta sa. Ba ta sa. Ba ta sa. Macam tu. Alhamdulillah. Ya, kita ada makhraj. Mulut kita ada 4 saja. Okey, sekarang buka huruf surat dia 4 jim. Huruf apa ni? Bukan huruf jin. Ada tak orang kata jin? Ada mula-mulanya. Sebab apa dia punya ejaan jim ya mim. Dapat bibir jim. Macam tu. Kalau anak cucu tanya jangan sebut jin pula ya. Jim. Dapat bibir. Okey? Sebut. Macam mana nak masuk makhraj jim ni? Kita dah baca belum? Dah sudah kan? Tengah lidah naik. Tengah lidah naik. Sentuh. Langit tengah. Kita naik dulu. Lepas tu keluarkan suara jim tu. Je. Naik dulu. Lidah kita tu. Sentuh. Langit. Tengah-tengah juga. Tengah langit. Sentuh tengah langit. Tengah lidah. Sentuh tengah langit. Je. Sekali lagi. Je. Dia bukan jaw. Jaw bukan. Jaw pun bukan. Bibir kita ni jangan bengkok-bengkok. Je. Okey. Je. Tak ada bunyi angin. Bukan ce tu ya. Bukan, dia tak ada hamas. Huruf jim adalah huruf jahar. Dia tak ada sifat hamas. Kalau hamas, je. Bukan. Ya. Iza je. Bukan. Iza je. Perhatikan, lidah kita tengah sentuh tengah langit, baru kita keluarkan jim tu punya bunyi. Je. Tahan udara daripada keluar. Masuk dia tu. Kalau tak tahan, tak mau tu cik. Je, tu tak mau. Je. Tak mau tu ya. Je. Sebut sekali lagi. Je. Sa je. Saja. Sabaja. Bajasa. Saaja. Jaaba. Jaasa. Taaja. Sajaja. Jaaja. Jasasa. Abata saja. Ramai-ramai sedap bunyi dia cik Yo. Ramai harmoni je bunyi dia. Sedap bunyi kan.
Okey, kita sebut ha pula. Daripada ija dah pandai tadi dah. Huruf ha kat mana duduknya ni? Kat mana makhraj jim? Ha ni. Ha ada huruf di tengah hal. Tekan kat tengah-tengah tu cik ya. Kakak semua tekan. Kalau tak tekan jadi ha besar. Jadi ha yang tu. Yang ada mata tu jadi kau. Kita tekan sikit kat mana? Bahagian tengah hal halkum. Jaha. Sekali lagi. Jaha. Jaha. Hatha. Hajata. Bahatha. Jahata. Ahaba. Ja'atha. Ha. Sekali lagi. Ha. Sabaha. Ta'aha. Ajaja. Ahaha. Abata. Sajaha. Okey, alhamdulillah. Kadang-kadang kita perhatikan. Kadang-kadang sa tu boleh jadi sin. Cuba sebut sin, sa. Sama tak dengan sa? Tak sama. Tetapi kadang-kadang kita okey, kalau tak kaedah tu jadi sin. Okey. Perhatikan huruf yang seterusnya adalah pusat 6. Okey. Sekarang tambahan pada huruf kha. Macam mana sebut huruf kha ni? Huruf di ujung hakum. Tetapi kita kena keluarkan sedikit percikan air. Bukan air waterfall. Ingat? Dia adalah air vapor kereta je. Sikit-sikit je. Tapi kalau tak keluar nanti, dia jadi huruf ha. Sebab kena tekan ke ujung tu. Ujung tu. Mana saja dekat ujung hakum tu. Kha. Kha. Jadi bibir kita bentuk dia macam ni. Macam O sikit. Kha. Bukannya kha. Bukan kha sebut. Bukan. Kha. Macam ni. Mulut kita macam O sikit. Tapi dia bukan O. Dia semacam O. Jangan salah faham dia bukan ho. Bukan. Ho pun bukan. Dia sikit saja. Kha. Kha. Kalau kita perhatikan. Bukan. Bukan. Itu huruf kha sebenar-benar. InsyaAllah lah. Itu yang saya ajar ni insyaAllah betul. Jaha kha. Sekali lagi. Jaha kha. Tiga-tiga semua huruf halkum. Tiga-tiga semua huruf halkum. Ha. Kha. Ja'a. Sa. Kha. Khotaja. Ba'akho. Tahasa. Ja'aha. Bahasa. Ta'akho. Jahasa. Kho. Sekali lagi. Kho. Jaha kho. Abata sajaha kho. Okey, seterusnya muka surat 7. Hurufnya adalah dal. Kita orang tanya huruf apa ni? Huruf dal. Tapi bila dia balik atas jadi bunyi dia dal di atas da. Senyum. Da. Bukannya da. Da. Bukan da. Ujung lidah sentuh belakang yang tempat pengikat gigi dekat gigi kapak tu. Kan belakang tu ada
Pengikat gigi, tahu pengikat gigi? Yang merah tu, gusi merah tepi tu, ujung lidah sentuh situ. Mesti sentuh. Dah. Ringan kan? Dah. Bila kadang-kadang orang baca sadaqallah, sadaqallah, salah, sadaqallah tak mau, sadaqallahul azim kan? Soda, bukan soda. Banyak orang salah situ tu, soda kan? Soda. Okey, sekarang sebut dah. Perhatikan lidah kita sentuh belakang gigi kapak yang pengikat gigi berdekatan dengan gusi. Yang merah itu pengikat gigi, line tu, line. Kan lepas tu gigi putih kan? Yang sebut dah. Dada. Khodada. Khoda. Hada. Kho. Hadata. Jahada. Khotada. Hajada. Sabada. Jahakho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Abatasa. Jahakhoda. Alhamdulillah. Sekarang tengok huruf za. Huruf za ni kena keluarkan sedikit lidah kita, tapi jangan sikit sangat. Lebih kurang macam setengah pada cm tu. 1 cm tu setengah je. Jangan terlampau banyak sangat pun tak boleh juga. Ya, dia ditolong oleh gigi atas tahan sikit. Nampak tak? Za. Dia bukan bukan dia ya, betul. Jadi bunyi dia za. Lembut keluarnya. Tak ada bunyi macam ni. Za, bukan. Itu zai. Ya, lidah keluar sikit ya. Za. Za, ra. Okey, ra ingat. Salah lah saya baca. Sorry, maaf lah. Saya terpandang sebelah sini pula kan. Sebut za. Za. Semua ni sifat huruf dia istifal. Istifal bermaksud bila kita baca Al-Quran, huruf kita baca mendata je kita punya lidah tu. Mendata, istifal. Lidah kita mendata, bukannya naik. Kalau naik, kho, ro. Tapi selain itu, jadi sifat dia apa? Istifal. Sekali lagi. Yang kho ni bukan istifal. Yang kho ni tebal. Khodaza. Lagi sekali lagi. Berbeza bunyi nama. Khodaza. Sebut. Ahada. Jahaza. Khotada. Fa'aza. Okey, dekat sa'aza tu berapa huruf yang keluar lidah? 2. Huruf sa dengan huruf zal. Huruf zal ni, kalau kita panggil huruf apa tu? Huruf zal. Tetapi kalau dia balik atas jadi za. Huruf dia D-H-Z-A-L. Zal. Zal. Sebut dia zal. Kalau orang tanya janganlah sebut huruf, ni huruf apa ni? Huruf za. Bukan. Huruf dia zal. Lidah keluar sebut zal. Begitu. Okey. Sa-a-za. Sebut. Jahakho. Zabaha. Hadatha. Akhoda. Da'aza. Khodaza. Abata.
ja, ha, kha, da, za. Alhamdulillah. Okey. Sekarang huruf apa ni? Ra. Ra ni belum belajar lagi makhraj ra, betul? Ra ni adalah lidah kita ni takrirkan macam ni. Maksudnya kita kena yes, betul. Kadang saya terlupa tu dia punya apa tu kan. Lengkungkan lidah hujung tu sampai macam ni. Sampai kita masuk dekat kena dekat dengan belakang kita punya lelangit punya batang tu. Lelangit punya macam ni tu. Okey? Ra ni belum belajar lagi tapi saya ajar jugalah. Dia tak boleh moncong cik. Oh, jangan. Tak boleh. Ra ni adalah makhrajnya ialah lengkungkan lidah kita ni macam ni. Lengkungkan. Dan dia ada takrir. Sifat dia takrir. Takrir bermaksud apa? Takrir. Ulangan-ulangan. 2 kali je. Jadi tak perlu macam ni. Au. Jangan bibir kita moncong bagai. Oh, jangan. Ra. Fil au. Fil au. Bukannya fil au. Moncong bagai kan? Tak perlu. Okey Rini, thank you. Okey, ra ni. Okey. Di atas. Okay. Sebab apa ni? Huruf ra. Bariskan atas jadi ra juga kan? Okey, ni tak ada apa-apa. Ra. Jadi sekarang ni macam mana makhraj ra? Saya ajar sikit lah. Okey. Hujung lidah, masih lagi hujung lidah. Huruf lidah lagi. Hujung lidah dilengkungkan. Dilengkungkan. Tak payah moncongkan bibir bagai, tak payah. Saya akan sebut macam ni. Ra. Okey. Ra, kalau bagi atas tebal. Ra. Kalau bagi bawah dia nipis. Ri. Sebab ra ni ada complicated sikit, dia ada banyak hukum. Hukum ra lain. Satu tajuk tajwid yang hukum ra. Dia lain. Dia banyak dia punya apa sikit complicated sikit. Ra, ri, senyum, ri, ru. Ru ni bagi depan moncong. Ni kena moncong. Ru. Ra, ri, ru. Okey, ni sifat dia tebal. Tidak boleh baca ru. Tak boleh. Dia mesti ru. Ri, nipis, ri. Jangan ri. Ada orang baca kal kafirin, jangan kafirin, ri. Gitu. Bukan ri. Macam bahasa Inggeris bukan. Ra, sebut ra. Ra beratas, ra. Jangan salah. Jangan buat moncong bagai-bagai tak perlu. Ra, ri, ru. Sebut. Okey, bila kita matikan lengkung saja lidah kita. Au. Macam tu je. Okey, kalau baris bawah nipiskan sedikit. Bila daripada bawah ni, sebelum ra daripada bawah hukum dia nipis. Hukum ra ni sebelum ra dari atas hukum dia tebal. Tu saya kata tadi. Okey, kalau depan tebal. Ni tebal. Penting ni sebab kita kadang-kadang baca Quran ada dekat waqaf, betul tak? Untuk ra. Itu guna dia untuk apa? Dalam bahagian kita akan belajar nanti dalam bahagian hukum ra. Sebut. Jangan moncong lah. Ir. Nipiskan. Ir. Ir. Macam tu ya. Okey, sekarang cuba sebut. Ra. Da za ra. Kha za ra. Ra ha da. Ja ra za. Ra ha sa. Ta za ra. Ba ra da.
kharaja, hadara, barata, khaza, hajara, abata, sajaha, khadazara. Alhamdulillah. Kita pukul 11 ya? Tak ingat saya dah. Okey. Alhamdulillah ya. Jadi, kita selesai kat sini dulu untuk huruf apa tadi? Ra. Minggu depan kita akan sambung huruf roza tu. Muka surat 10 dan kita akan sambunglah makhraj huruf seterusnya. Lam dengan nun. Untuk minggu depan. InsyaAllah cik ya. Ada nak tanya soalan? Boleh tanya saya kalau tak faham. Boleh tanya. Semua kakak faham semua ya? Ada masalah tak faham? Ya, itu betul. Memang betul, memang kena buat macam tu. Kan? Dia wakaf macam ni. Ra kan? Okey, sini buat tu betul. Okey, sini wakaf. Contohlah. Okey, ni wakaf macam ni. Memang kena baca macam tu. Kalau kita wakaf macam ni, okey, ra, aur. Kalau ada buat, masukkan sekali. Fil aur. Lepas ra masuk buat. Fil aur. Fil aur. Lepas ra ni, okey, lepas ra ni, lepas takrir, lepas tawassut. Ni semua tak baca lagi kan? Tawassut sifat ra ada, takrir ada. Lepas tu baru sebut huruf ba dia. Ba ni sifat dia ada sini rahawah. Jadi keluarkan sifat dia tu. Fil aur. Dia bukan ra saja. Bila kita jumpa dalam Al-Quran, ujung-ujung yang ada huruf-huruf ujung-ujung semua kena keluarkan. Kalau ra fil amr. Tak boleh. Dia tak boleh tinggal satu pun dalam Al-Quran. Walaupun kat macam ni keadaan dia, kita kena baca fil aur. Okey, amr. Macam tu. Kalau huruf zal, qabl. Ada ba, lam macam tu kan, qabl. Tak ada qabl, tak boleh. Qabl. Sebab ba masuk lam, qabl. Macam tu. Kalau ain pun ada. Oh ada? Ada setengah baca filham, dia tak sebut dah. Fi alhamd. Dia tak sebut dah, dia cuma sebut filham. Dah kena alhamd. Sebab dah tu qaqalah cik. Kena. Benar, kena. Betul? Tu dia kena belajar tu kan? Lagi soalan? Yang ada seorang-seorang nak tanya tu. Okey, tanya soalan boleh cik. Ada faham tak kita ajar ni? Faham ya? Ni ada soalan tanyalah. Tak ada soalan. Faham. Alhamdulillah pandai semua. Tadi saya ajar Al-Quran, tajwid semua. Petang kadang ada kelas Masjid Sin. Tak, dia orang dah tajwid dah level-level lain dah. Boleh. Tapi Acik nak masuk ke? Kalau nak masuk, okey, tak kisah. Boleh je masuk. Dia digalakkan. Okey. Ada soalan tanya? Tanya cik. Tak apa cik tanya ya. Yes, betul. Ha lepas. Lepas tekan. Ha. Tekan. Ha. Tekan dulu. Acik tekan.